1, 2, 3. Mana episod 2? Sebelum saya boykot Tamiya, baik bagi tahu mana episod 2. Abang Muhammad Rashidi 6668. Okey bang, saya minta maaf selama ni memang dah lama nak pasang Jentera Spin X ni tapi tak ada masa. Tapi sebabkan abang dah request untuk episod 2, jom kita buka dan pasang sama-sama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alright, jadi saya nak speed run build Natang ni dengan seberapa cepat yang mungkin. Saya pun tak pasti berapa lama masa yang kita ambil. Kalau rasa video ni panjang sangat, tak apa, nanti saya cut dia pada hujung video nanti. Untuk Jentera Spin X ni memang betul saya dah lama sangat nak pasang, dah usung merata-rata guys. Literally saya bawa waktu pergi meeting, pergi kursus pun saya usung bawa. Tapi tak berkesempatan juga untuk nak pasang, nak buat macam mana kan. Agak sibuk lately ni. Jadi tak apalah, insyaAllah hari ni saya ada sedikit free time. Bolehlah kita buat pasang-pasang. Anyway, kepada siapa yang terlepas episod yang lalu, saya dah buat review untuk model ni. Apa ni kata ni kan, kata yang agak mahal tapi pada mata saya berbaloi dengan kualiti yang kita boleh dapat dengan pembelian kata ni. Jadi siapa yang nak tengok saya review kata ni, boleh tengok pada video episod yang lalu. Kita potong dulu one by one. Sangat lembut weh, nak dibandingkan dengan pakai kata yang jenis batu tu. Potong sana dia punya switch. Okey, lagi gearbox, engine box dan juga body lock. 1, 2, 3. Okey, settle bahagian ni 1, 2. Sekarang saya nak potong bahagian tayar pula. Tayar dia 1. Ui, lembut sangat-sangat. Tak boleh kasar lah, tak sama lah kalau macam guna Plato dulu kan, kita kena kasar-kasar. Yang ni tak boleh lah, ni kena lembut-lembut je. Lembut-lembut saja. Ush, lembut sangat ni. Sangat. Oh, sangatlah lembutnya. Ya Allah. Okey, selesai bab tu. Sisi dia kita dah potong. Mana ada kena potong sisi. Untuk gear set. Kalau tabur ni agak-agak bersepah tak? Kita nak speed run kan? Tabur je lah. Terminal untuk chassis Super One. Lamanya tak tengok terminal ni. Terminal ni dia special sebab dia punya bahagian, terminal bahagian atas dia berbeza sikit. Rupa dia macam tu lah. Cantik. Grease saya takkan pasang sebab kit ni memang bukan untuk buat main pun. Kadang untuk nak pasang dan buat display saja. Keluarkan motor dia, getah. Dia ada, ada screwdriver. Lupa lah screwdriver. Dalam ni ada apa lagi? Kalau rambut-rambut pun ada juga. Dia tahan. Ini ialah roller. So saya tak pasti nak pakai roller mana satu sebab ada banyak roller ni. Tengok. Ini 2, 4, 6. Okey, semua dah buka. Jom kita tengok apa kita nak kena pasang terlebih dahulu. Jadi saya akan pasang gear. Gear ping 1, gear ping 2, spur gear. Okay, kita perlu pasang tayar. Okay, tayar dengan rim. Okay, masukkan dekat drive shaft dan tekan bismillahirrahmanirrahim. Okay, kemudian kita perlu masukkan bearing plastik. Bearing plastik ni dia tak ada copper bush tak ada copper bush. Jadi kita pasang direct je. Okay, tembuskan ke spur gear, tembuskan pergi ke crown gear sampai ke sudut plastik satu lagi. Masukkan plastik bushing. Okay, tekan masuk ke dalam. Potong pun tak kemas. Okay, lepas tu ambil rim, mana rim lagi satu, rim lagi satu dan pasang dan tekan. Okey, hari ni sebab kita nak speed run pasang, jadi tak adalah nak pasang cantik-cantik, tak adalah nak pakai wheel installer macam dalam episod yang dulu-dulu kan. Main rainbow je, barulah sama. Barulah sama macam pasang kit Tamiya 40 tahun yang dulu. Cara rainbow je. Dulu-dulu tak ada pakai cutter weh, potong pakai jari, pakai gigi je. Apa yang boleh buat. Tak adalah macam sekarang ni. Sekarang ni at least elok lah sikit pakai cutter. Untuk bahagian plastik bearing ni macam agak ketat jugalah nak bagi masuk. Tapi saya suka ketat sebab dia masuk tak goyang. Kan masuk dia ngam cantik. Saya suka.
dia ketat sikit tak apa. Janji dia masuk ngam. Masukkan crown gear. Okey, tembuskan drive shaft melepasi crown gear dan kemudian pasang wheelset lagi satu. Dulu-dulu mana nak sibuk alignment lurus tak lurus, main tekan main picit je kan. Masuk tu. Okey lah, boleh lah tu, cantik lah tu. Rim belakang dia terketat sangat pula, tadi keluar sikit. Okey, masukkan propeller shaft dekat bahagian sini. Adakah buku si cantik? Okey, propeller shaft cantik. Ni ketat lagi lah, tadi keluar sikit. Okey lah, boleh lah. Okey, dah ada free play sikit. Okey, seterusnya saya biasanya akan pasang switch. Mana dah tadi switch? Wah, bismillahirrahmanirrahim. Lamanya tak pasang switch Super One ni. Ini kalau dusting, apa dusting? Sorry, bukan dusting. This is J-pin. Ini kalau J-pin tak keluarkan model-model yang Super One tadi, saya rasa memang takkan belilah kot chassis Super One pada ori Tamiya. Harga mahal doh. Dan Tamiya pun tak ada pula reissue balik jentera-jentera chassis Super One ni. Untuk bahagian penutup je kat sini. Siapa ingatlah kalau 30-40 tahun lalu memang bila kita nak pasang switch ni kan, selalu je patah bahagian-bahagian ni, betul tak? Siapa pernah melalui orang kata apa benda yang sama, cuba komen dekat sebelah bawah. Okey, pasang pun dah tengok sama je macam dulu-dulu, pasang pun dah nak terbalik. Muncullah dapat tengok lagi sekali. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Masukkan kat lubang ni betul-betul. Janganlah patah lagi. Tahulah 30-40 tahun lepas kita dah patah kan. Takkanlah sekarang ni nak patahkan lagi pula. Okey. Cantik. Okey. So gear dah pun masuk. Seterusnya saya akan pasang pinion gear. Okey, pinion masuk dekat motor. Okey, tekan dekat atas meja je. Macam tu. Okey, boleh masuk ngam-ngam. Lepas tu kita pasangkan bahagian engine box. Masukkan terminal, tekan. Kemudian masukkan terminal yang pendek, tekan. Oh, cantik lah weh masuk dia. Not bad. Okay, pasangkan motor dan tekan bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Betul tak letak ni? Betul dah. Oh, dia punya masuk memang ngam-ngam weh. Serius. Nice. Lepas tu lepas dah pasang motor, kita letakkan motor dia dekat. Apa pula letak motor? Kau ingat FMA? Seterusnya kita pasangkan gear shaft yang besi pendek ni. Masukkan gear yang diberikan. Kita dapat gear warna merah dan kemudian tutupkan dengan penutup ini. Okey. Kita tutup, lock. Okey, not bad. Okey. Pastikan gigi gear tak berlanggar dengan dinding cover. Dan kemudian boleh masukkan belakang ni. Okey, cucuk dekat sebelah lubang bentuk L tu. Dan tekan. Okey, masuk sebelah kiri, lepas tu tekan di sebelah kanan ni mas. Okey, dah masuk, alhamdulillah. Seterusnya kita nak pasangkan tayar. Okey, sebelum masuk tayar 1, sebelum masuk tayar 2, sebelum masuk tayar 3, sebelum masuk tayar 4. Weh, memang betul speed run ni. Untuk bahagian wing, pasangkan wing kat sini 1, 2. Untuk wing ni supposedly ada satu skru. Okey, ada skru, ada dia bagi. Jangan risau. Masukkan skru yang pendek ni kat sini. Dan kemudian, alah ketat lah lubang tu. Tak boleh masuk ke? Boleh. Tak. Kita ambil screwdriver dulu. Ketat lah pula engkau. Hai. Tak nak masuk. Oh, nak kena tebuk dulu lubang dia. Tak. Okey, pegang tegak. Astagfirullah. Ke skru yang kecil ni? Salah skru ke? Mungkin skru yang kecil ni kot. Okay. I'm sorry. Okay. Instruction manual ada, tapi biasalah kan, belagak, sombong, ego, tak nak tengok instruction manual. Okay, masuk bahagian wing dia. Lock dah lock ke belum? Belum lock ni. Macam tu baru lock ni. Macam tu baru lock. Terusnya kunci bateri letakkan kat sini. Ini benda special. Dulu Super One Tamiya mana ada ni. Okey, pasang kat situ. Lagi kita nak pasang apa? Pasang ini bahagian ni. Saya rasa tak macam ni kot. Okay, so kalau letak ni kat sini, kita perlukan skru yang ni untuk masukkan kat lubang ni. Okey, jom bismillahirrahmanirrahim.
Saya rasa nanti-nantilah kan, untuk yang ke depan ni mungkin cover yang warna hijau ni saya nak repaint balik lah. Sebab rasa-rasanya Spin X ni kan warna biru. Dah ada warna biru, ada warna kuning, ada warna hijau pula. Jadi ada 3 main colour. Dan saya rasa macam tak berapa nak sesuai kalau ada 3 main colour dalam satu kit. Biasanya paling kuat pun 2. Dan mungkin warna hijau ni saya nak repaint balik. Okay. Biar kita maintain warna body biru, warna wheelset warna kuning. Mungkin yang ni kita paint warna hitam lah. Warna hitam yang bagi sama dengan chassis. Barulah garang-garang. Okay, anyway, untuk bumper depan ni pun memang benda baru juga daripada pihak Jepin. Tak pernah ada daripada keluaran mana-mana sebelum ni, Tamiya ke atau apa-apa model sebelum ni. Okay, basically dah siap, tinggal nak pasang masuk roller je. Okay, sekarang saya nak test dia punya speed pula. Masukkan bateri, kuncikan dengan lock. Bismillahirrahmanirrahim. On. Speed checker 1, 2, 3. Hui, 20.15 km. Okey lah 20 km sejam. Ini pun sebab tayar daripada jenis kecil, bukanlah daripada material hard ke super hard ke kan, ataupun material-material lain. Dan lepas tu pula gear set, kalau kita tengok tadi, gear set dia warna merah coklat, in which itu adalah gear untuk torque bukanlah gear untuk super speed. Jadi saya rasa agak tak adil kalau kita nak bandingkan dengan jentera-jentera yang biasa kita tengok, yang didatangkan dengan gear super speed dan juga tayar dan wheelset daripada saiz medium. Dan yang pengakhiran ialah bahagian body yang telah pun siap saya pasangkan stiker. Okey, macam ni body dia. Kita sebelum masuk dulu kuncikan dan saya akan pasangkan bahagian body yang ini. Ini bahagian depan ni saya tak tahu lah macam mana nak pasang ni. Pasang macam tu. Oh, mungkin kena pasang dia dulu. Okey, kena pasang dia dulu barulah boleh kita kunci. Buat balik body. Pasangkan dulu. Macam tu. Baru kita boleh kunci. Are you sure? Kenapa macam rapat sangat je ni? Ni rapat sangat lah. Sebab kalau ikutkan yang chassis Super One dulu tak ada body apa tu, bumper depan yang macam ni kan. Okey, tak. Okey. 6. Okey, dah pun siap jentera Spin X daripada keluaran Jepin kita. Anda boleh tengok sendiri kan macam mana bahagian depan dia, bahagian sisi kiri, bahagian belakang serta bahagian sisi kanan dia. Tengok macam tu. Dan macam ni rupa dia daripada sudut pandangan hadapan dan sudut pandangan sebelah belakang. Untuk bahagian bawah dia pula memang nampak sangat-sangat kemas, dan bila kita letak dekat atas meja pun memang dia terletak elok, cantik je. Cumanya ada sedikit benda yang saya buat pada bahagian stiker dia, in which kalau anda perasan itu stiker dia ada border warna hitam, dark blue, tapi saya dah potong gunting, buang semua border-border hitam dia supaya nampak lagi kemas dah. Dan lepas tu untuk bahagian kokpit dia saya repaint balik, tak berapa nak kemas, memang hodoh, tapi tak apalah, nak buat macam mana nanti saya akan repaint balik. Cumanya untuk episod kali ni saya tunjukkan dulu macam ni efek lepas saya dah repaint. Sebab apa saya repaint adalah sebab untuk stiker kokpit dia, yang pertama kali saya cuba tampal, dan lepas tu tampal dia pula tak berapa nak cantik. Lepas tu bila nak buka balik pula dah terkoyak. Itulah salah satu sebab kenapa saya repaint balik. Nak dapatkan pin warna sama tak berapa nak dapat sangat. Dapat yang macam mana lebih kurang pun jadilah kan. Okey, macam saya cerita itu, untuk kit yang jentera harga belas-belas ringgit ni saya rasa memang dah berbaloi sangat-sangat dah. Especially untuk kalau kita nak bagi budak-budak main. Okey, sebab apa? Sebab yang pertama sekali, nak dibandingkan dengan kualiti yang pernah kita komen dan review dalam episod yang lalu tentang kit daripada keluaran Jowick, yang tu memang saya sakit hati sangat-sangat. Yelah, harga pun dah murah kan, tak boleh lah nak komplain banyak. Yang ni harga dia mahal sikit lah kan, 4-5 kali ganda dalam 10-15 ringgit. Tapi untuk daripada kualiti dia, saya memang sangat-sangat berpuas hati lah, walaupun ini daripada jenis kopi ori, tapi seronok lah untuk nak dimainkan pun seronok, insyaAllah. Kalau ada masa kita akan cuba test dekat atas track pula. Cuma sekarang ni saya tak pasang track saya dah simpan. Nak pasang balik tu ambil masa jugalah. Okay, alright, so saya rasa setakat dulu review dan komen saya untuk episod kali ni. Kalau anda rasa video hari ni bermanfaat untuk anda, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan kalau saya tengok lagi banyak video macam ni pada masa akan datang, silalah tekan butang subscribe. Semoga kita bertemu lagi dalam episod-episod yang seterusnya. Okeylah senyaman, melalui mainan
Assalamualaikum.